Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita tengok market update sikit untuk Penta dan DWC ikut teknik BBMA lah. Kalau kita nampak sini ada candle momentum ni. Kita tengok weekly kejap. Nak tengok trend dia. Weekly re-entry buy. Okey, tak apa, kita tengok 4 hour dulu. 4 hour dia ada candle momentum macam ni. Yang ni bila 14 bulan hari ni lah. 14 bulan. Kalau ada candle momentum, jadi ada re-entry kalau ikut BBMA punya teknik lah. Okey, kalau ada momentum ni dah ada signal lah. Kat sini dah ada signal signal, tapi bukan untuk entry ni signal ni dah ada. Okey, Penta kalau UWC nampak macam dia dah ada buat momentum dekat sini 10 hari bulan. Tengok 10 hari bulan. 10 hari bulan kat sini lah dia kau. 10 hari bulan 10 hari bulan. Okey. 10 hari bulan dia dah buat. Ni dah ada signal sini. Dah ada signal untuk kenaikan lah. Kalau nak tengok weekly pun boleh, kita tengok sekejap. Weekly tengok untuk dia punya direction. Ni masih uptrend Okey, ni ada macam kenaikan. Nampak dia rebound di mid BB ni. Terus naik. Tapi F15 dia kena ada momentum sini baru dia naik. Nampak dia ada momentum Kalau kita tengok Penta tadi. Penta ni 14 bulan. 14 bulan tak habis lagi ni. Tak habis lagi dia punya momentum tu. Momentum buy dia tu. Ni tak complete lagi. Tak apa, Penta ni kita tengok dulu lah. Cuma UWC ni dia dah ada buat momentum dan dia naik kan. Syarat ni kena ada momentum untuk memvalidkan lah. Cuma kalau kita yakin dia dah dibuang pada mid nak masuk sini, terpulang lah. Cuma M15 untuk confirmation naik lah. Kenaikan. Itu saja untuk teknik BBMA untuk UWC dan Penta.